Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada segmen Bedah Buku kali ini, saya Azman akan membedah buku Coretan Kasih Bonda karya Nur Zakiyah Daud. Coretan Kasih Bonda mengisahkan tentang seorang guru yang menghadapi masalah kesihatan, penyakit kronik. Namun di sebalik ujian itu, dia tidak mematahkan semangat untuk terus melangkah mendidik anak bangsa. Jika anda pelajar atau seorang guru atau siapa sahaja, buku ini sesuai untuk anda kerana ia mengajarkan bahawa harapan sentiasa ada selagi usaha dan doa tidak pernah berhenti. Kesimpulannya, buku Coretan Kasih Bonda bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungi, dihayati dan dijadikan inspirasi. Mungkin selepas anda menutup helaian terakhir, anda akan sedar bahawa nilai kesyukuran itu penting. Sekian daripada saya Azman melaporkan untuk segmen Bicara Buku. Bye.